Selangor merekodkan kes kebankrapan tertinggi di Malaysia dengan golongan guru antara yang paling ramai terlibat. Menurut Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia, Jabatan Insolvensi Malaysia memaklumkan golongan berpendapatan tetap lebih terdedah kepada risiko bankrupt, terutama akibat komitmen pinjaman peribadi yang tinggi. Tahun lalu, 200 individu berjaya dilepaskan daripada status bankrupt melepasi sasaran KPI susulan pindaan Akta Insolvensi 2023 yang membolehkan pelepasan dibuat tanpa perintah mahkamah. Ia bukan sekadar ramai orang bankrupt, ia adalah petunjuk tekanan ekonomi yang sedang berlaku dalam kehidupan sebenar rakyat. Bila Selangor muncul negeri tertinggi kes kebankrapan, ia memberi isyarat kos hidup bandar, sewa, komitmen keluarga dan juga hutang isi rumah mungkin sudah berada pada tahap yang membahayakan kestabilan kewangan ramai pekerja. Dan ini bukan isu individu semata-mata tetapi isu struktur ekonomi bandar. Lebih kritikal bila guru antara pejabat awam paling ramai yang terlibat yang menimbulkan persoalan besar kalau golongan berpendapatan tetap dan dianggap stabil pun boleh terjerumus. Maknanya sistem hutang dan komitmen bulanan mungkin terlalu menekan sehingga gaji tidak lagi cukup sebagai pelindung. Dan ini juga mengaitkan peranan pinjaman peribadi yang mudah diakses dan berpotensi jadi perangkap dan bukan penyelesaian. Jadi untuk kupas punca sebenar dan apa antara langkah pencegahan yang wajar, kita bawakan pakar untuk bantu kita fahami perkara ini adalah Azrai Mohamad, pempengaruh kewangan dan juga penulis buku kewangan. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu kita nak membincangkan antara perkara yang agak sensitif daripada segi pengurusan kewangan. Tapi kali ini kita nak membincang dalam situasi yang mungkin di situasi akhir bankrupt dan Selangor muncul negeri tinggi kes bankrupt. Mungkin boleh kongsikan apa antara punca struktur sebenar di sebalik angka ini? Adakah kos sara hidup, cost of living, sewa, komitmen isi rumah, bil, pelbagai jenis hutang dan adakah MDI insolvensi ini boleh dedahkan pecahan mengikut daerah, umur, julat siapa dan berapa gaji mereka supaya isu ini tidak sekadar nampak sebagai gagal urus duit. Baik, terima kasih kepada Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok pada isu kebankrapan ataupun muflis dalam kalangan masyarakat, kita tak boleh pinpoint kepada satu faktor sebab dia adalah multifaktorial. Mana kata banyak faktor menyumbang ke arah ini. Saya pecahkan kepada dua, kita ada faktor yang kita tak boleh kawal, faktor luaran dan juga ada faktor dalaman. Contoh macam yang kita sebut sebentar tadi, cerita tentang kos sara hidup, gaji mungkin, ekonomi dan seumpamanya. Ini semua di luar kawalan. Kalau kita bincangkan benda yang di luar kawalan, dia sampai bila-bila takkan habis lah. Jadi saya lebih nak tumpukan apa yang kita boleh kawal iaitu pengurusan kewangan sendiri. Salah satu yang mungkin kita kena tekankan adalah tentang kesedaran kewangan itu. Kalau kita ambil contoh, sekarang alhamdulillah saya rezeki berada di luar bandar. Pengaruh duduk di luar bandar, kami tak ada kafe mewah. Jadi kalau nak minum latte ataupun minum matcha, nak makan benda-benda yang trending ni, dia kena tunggu mungkin sebulan sekali. Tapi berbeza dengan orang di bandar, habis kerja boleh terus drive pergi ke kafe. Jadi bila gaji ataupun pendapatan kita tak mampu nak menampung kos gaya hidup kita, itu menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang kepada hutang tu mula bertimbul. Dia bukan soal kos sara hidup semata, tapi kos gaya hidup. Dan gaya hidup kita juga mula dipengaruhi dengan media sosial. Kalau tengok kawan dah beli beratur, beli makanan baru yang viral, kita pun tak nak terlepas juga, kita pun nak beratur sama. Sebab itu lebih mustahak untuk kita bincangkan apa yang kita sendiri boleh kawal terlebih dahulu. Dan barulah kita boleh tengok macam mana kemudahan akses kepada hutang tersebut sama ada dia menjadi penyelesaian ataupun dia jadi pembeban kepada kita lah. Sebab hutang ni dia bukannya matlamat hidup kita sebenarnya. Dia hanyalah sekadar alat. Jadi macam mana kita kawal alat tu yang akan mempengaruhi sama ada hutang yang kita ambil bawa ke arah kebaikan ataupun bawa ke arah kemudaratan. Hutang memang akan sentiasa ada tapi ia seperti yang Azrai kongsikan, ia adalah alat dan paling penting bagaimana untuk kita mengurus alat ini dengan cekap sekali. Betul. Dan kalau kita lihat dalam data ini menunjukkan bahawa golongan guru mudah lulus personal loan. Jadi sejauh mana amalan memberi pinjaman kalau kita nak tengok balik akses kan, termasuk potongan gaji, DSR, skim top up menjadi pemangkin kepada bankrupt seperti yang Azrai kongsikan. Dan adakah perlu had yang lebih ketat atau audit pematuhan baharu supaya akses mudah tidak berubah jadi perangkap hutang? Supaya seperti yang Azrai kongsikan, bukan mereka kena tahu apa saja yang mereka perlu belanja, tapi apakah antara hutang-hutang yang mereka perlu kenal pasti daripada tempoh jangka pendek sehinggalah jangka panjang. Bantu kami faham. Okay, so untuk sekarang muflis ataupun bankrupt dia punya nilai ambang threshold dia adalah 100,000.
Kita kena jadi realistik. 100,000 ni orang tak buat serta-merta 100,000 personal loan. So sebenarnya dia berlaku secara gradual. Dia compounding effect. Saya bagi satu contoh situasi. Sorry lah, kita guna contoh guru dekat sini. Guru yang baru dapat posting, baru start kerja dan dapat confirmation. Maknanya kata dapat jawatan tetap lah. Perkara pertama yang dia nampak adalah tawaran hutang serendah 10,000 untuk personal loan. Pada awal ni, hutang 10,000 ni dia nampak sangat harmless, sangat tak membebankan. Setakat bayar sebulan dalam 200.5, mungkin 5 tahun insyaAllah akan habis. Tapi bila bayar tahun kedua, tahun ketiga, hutang awal tadi dah mula tak nampak manfaat. Kalau mula-mula tadi nampaklah 10,000 ni boleh pergi bercuti ke, beli kereta, belum beli kereta lagi, beli phone dan seumpamanya. Tapi bila hutang pertama tak boleh nak dibayar, mula datang tawaran hutang kedua. Kali ini datang 30,000, overlap hutang pertama, dapat cash baru lagi. So bila tak ada disiplin dan daya tahan yang kuat, godaan nak mengatakan tidak kepada hutang baru dan tutup hutang lama, kita akan jadi mudah terpengaruh. Lama kelamaan dia akan beranak dari 10,000 ke 30,000 ke 50, 60. Kemudian dia mula masuk ke dalam kereta, akhirnya pergi sampai ke 100,000. Jadi soal, contohlah macam disebut tadi, nilai ambang naik ke 100,000 ni, sebenarnya 100,000 ni paras kalau beli kereta pun tak sampai bankrupt lagi. Sebab kereta ada juga harga-harga yang di bawah 100,000. Kereta EV pun boleh dapat bawah 100,000 sekarang ni. Of course, pinjaman peribadi menjadi faktor utama sebab dia adalah perbelanjaan yang habis terus. Kalau kita buat pinjaman kereta, kereta nampak. Buat pinjaman rumah, rumah nampak. Tapi pinjaman peribadi ni dia soal nafsu dan juga kemahuan. Kegagalan mengawal kemahuan itulah psikologi yang pertama kita nak kena tengok dalam konteks kewangan dan juga environment yang berada di sekeliling. Sebab tu psikologi kewangan saya percaya dengan kesedaran, dengan pengetahuan, kemudian datang dengan sikap, attitude dan juga pengalaman, ini akan mempengaruhi kita untuk ada kemahiran dalam nak mengawal behavior kita ataupun financial behavior dan seterusnya akan pergi ke financial intelligence insyaAllah. Sangat menarik apabila kita bercakap mengenai topik ini, apabila kita cakap mengenai seorang guru lah antara yang paling banyak. Kalau kita lihat banyak bankrupt ini, apabila kita bercakap bukan sahaja kita perlu teliti daripada kos hari hidup tu, daripada hutang-hutang yang penting lah, hutang rumah ke hutang kereta. Tapi mungkin dia seorang guru, tapi kalau kita lihat cost of living dia banyak tanggung, tapi cost of life dia, lifestyle dia macam mana. Contoh kalau kita lihat tiba-tiba guru ni every time habis ajar-ajar anak di sekolah pergi minum latte ke matcha ke, mungkin mereka harus perhatikan juga, mereka tidak mengambil kira itu adalah lifestyle seperti yang kita nampak social media. Mereka terikut ataupun mereka kalah dengan godaan ini, terutamanya di apa yang mereka nampak dalam talian. Dan kalau kita lihat berdasarkan data juga mengatakan iaitu 200 individu dilepaskan daripada status bankrupt tahun lepas. Bukan 100-200 tapi 200 individu. Dan kalau kita lihat mungkin dilepaskan tahun lepas, individu ini boleh kembali balik kepada status bankrupt. Depends bagaimana mereka spend selepas itu kan. Jadi bagaimana MDI dapat menilai keberkesanan dasar peluang kedua ini? Mungkin dari sudut hasil jangka panjang macam kembali stabil kewangan, tidak berulang bankrupt, pulih kredit dan bukan sekadar nak capai KPI, bilangan pelepasan itu sahaja. Betul, sebab kalau kita tengok pada KPI tadi, di bawah nilai ambang 1,000 dah boleh dapat pelepasan untuk bankrupt. So, adakah dia keluar dari muflis sebab dia bawah 100,000 ataupun dia punya sikap tadi betul-betul berubah? Bila kita sebut tentang lifestyle, salah satu istilah yang kita boleh gunakan adalah lifestyle inflation. Inflasi gaya hidup. Kalau dulunya, pergi travel luar negara ni dia bukan untuk semua orang. Yang betul-betul mampu saja akan pergi. Tapi sekarang sampai tahap yang semua orang boleh terbang. Malah dalam kalangan para pelajar pun dah cuti semester nak keluar terbang juga. So bayangkan kalau pelajar pun dah berasa ini satu keperluan hidup, komitmen hidup, nak makan yelah daging pusing-pusing masuk dalam air panas, macam-macam benda lah trending sekarang ni. Apatah lagi orang yang dah mula bekerja, dia orang dah mula dapat pendapatan. Sebab itu selain daripada KPI, itu kita fahamlah dari sudut teknikalnya, kita nak kurangkan jumlah orang muflis supaya boleh bagi satu peluang kedua untuk mereka survive. Nak kena tengok juga adakah mereka keluar dari masalah belenggu hutang ni disebabkan oleh betul-betul berubah dan layak mendapat peluang kedua ataupun technically saja dia berubah. Dia punya berubah dari hutang lebih 1,000 ke hutang bawah 1,000. Sebab kalau tidak ada perubahan pada sikap, psikologi tak berubah, takut-takut bila dah di bawah 1,000, dia akan naik semula ke 1,000 dan peluang tu akan berterusan, tidak ada nampak jalan penyelesaian dekat situlah akhirnya.
Banyak perkara yang perlu kita teliti, Azrai, seperti yang kongsikan. Kita bukan bagi peluang je untuk mereka survive, tapi kita kena lihat teknikal itu. Adakah mereka berubah daripada sikap mereka meminjam ataupun berhutang itu. Mungkin pinjam, kebiasaan pinjam iaitu pada harga ataupun angka yang tinggi. Tapi kali ini mereka berubah, start meminjam dengan harga ataupun angka yang lebih rendah. Dan melihat kepada pindaan Akta Insolvensi 2023 beri kuasa pelepasan tanpa perintah mahkamah serta kriteria kesihatan mental dan cadangan laluan pantas untuk ibu tunggal, mangsa penipuan kewangan, peminjam mikro, all the kita lihat golongan yang terdedah yang kena scam ni. Jadi bagaimana MDI pastikan proses ini telus, pantas dan paling penting tidak memalu ataupun stigma kepada bangsa ini, sambil kekal adil kepada pemiutang dan menutup ruang manipulasi. Okey. Tadi disebut tentang ibu tunggal. Itu saya rasa perkara yang bagus sebab kadang-kadang memang situasi kehidupan yang mendesak mereka untuk ambil. Dan ini memang layak untuk diberikan peluang kedua. Cuba saya nak sentuh tentang mangsa scam. Sebab ini satu isu psikologi kewangan yang sangat unik. Dalam kalangan mangsa scam, terlalu ramai yang pernah ditipu sekali, tapi bila dia nampak peluang lain untuk labur, dia akan ditipu lagi dan lagi dan lagi. Jadi takut-takut kita bagi ruang untuk mereka bebas daripada hutang untuk meneruskan kehidupan baru, tapi dia kembali semula ke kehidupan lama. Sebab itu berbanding dengan kita bagi satu pelepasan yang umum, terutamanya sebab dah tak ada perintah mahkamah punya kewajipan tadi, kita juga nak kena tengok dari case by case basis. Adakah setiap satu kes tu memang betul-betul mereka dah berubah ataupun hanya sekadar layak qualify lepas dengan kelayakan semata-mata. Sebab kalau tidak, beban dia hutang ni menjadi satu barah dalam kalangan masyarakat. Jangankan orang muflis ataupun berhutang, ini kalau kita tengok dalam Facebook ada satu grup nama dia grup orang berhutang. Orang yang berhutang dulu dia akan menyesal. Tapi orang yang belum lagi nampak dia akan rasa macam, tak apa, aku boleh buat dengan lebih baik kot. Tapi bila dia dah tersangkut, dia barulah rasa beban tersebut. Dan masalah hutang ni dia bukan soal membebankan diri kita. Dia mula membebankan orang lain. Orang yang dah muflis, yang dah bankrupt, nak kerja pun dah susah, jadi keluarga kena bantu tampung dia. Itulah sebenarnya peranan kenapa peluang kedua ni datang. Untuk meringankan juga beban keluarga. Kalau tidak kan keluarga pula kena tanggung beban orang yang tak boleh bekerja tadi. Tapi kalau dia punya sikap sendiri tak berubah, takut-takut dia akan menjadi, dia jadi episod kedua, episod ketiga, siri-siri yang takkan berkesudahan lah. Macam cerita telenovela orang nanti kan. Betul, itu banyak perkara yang perlu kita teliti apabila bercakap mengenai berhutang. Bukan kita kenal pasti apa perkara yang kita perlu berhutang, tapi kita kena kenal pasti diri sendiri itu individu. Macam mana kita berhutang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Azrai Muhammad, pengaruh kewangan dan penulis buku kewangan kerana berkongsi bantu kami tingkatkan lagi kesedaran pada waktu ini mengapa pentingnya untuk mengurus hutang dengan baik, kerana bankrupt ni pelbagai cara. Kadang-kadang kita banyak duit, kita banyak belanja sehingga kita bankrupt. Lepas tu kadang-kadang kita tidak punya banyak duit tapi kita berhutang sehinggalah kita bankrupt. Banyak cara sebenarnya kita bankrupt, tapi apa paling penting kita harus melihat semula apakah antara keutamaan dalam kehidupan kita dan kita harus pastikan itu yang patut dijaga. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini.